Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wati Family's Channel. Kali ini Kak Wati dan ahli keluarga Kak Wati pergi camping dekat Sempeneh. Pagi cerah, sinar mentari, langit biru, angin menyapa hati. Tali kemah kami pasang bersama, tawa bergema, hilang segala resah. Seronok camping, hati bahagia, bersama keluarga jauh dari dunia. Api unggun, bintang menyinari, tenang di alam hati ini berseri. Yo, lihat keluarga berkumpul di sini, tinggalkan semua masalah, semua risau pergi. Di bawah langit malam kita nyanyi, kita menari, hati tenang, alam damai, semua happy. Kaki menapak tanah, udara segar, api unggun menyala, cerita kita bergema, tak perlu risau lagi. Seronok camping, hati bahagia, bersama keluarga jauh dari dunia. Api unggun, bintang menyinari, tenang di alam hati ini berseri. Seronok camping, hati bahagia, bersama keluarga jauh dari dunia. Api unggun, bintang menyinari, tenang di alam hati ini berseri. Kembali nanti, kenangan tetap abadi. Camping bersama keluarga, bahagia ini suci. Kita dah sampai. Tengok-tengok mak ndak yang sampai dulu. Okey, kita tengok dia pasang kemah. Dah lama dia tak pasang kemah tu. Kalau hati-hati tajuk dah. Lama pandai tak buka. Malah ingat lagi kau. Kemah tahu ah. Kemah tu apa nama? Bazunggi. Bazunggi. Dia tak? Dia ni dah ni betul lah. Betul lah tak ndak ah. Cepat sikit. Lama tak buka. Lama tak buka. Pakai 2-3 kali lah kot. Berapa kali pakai? Dua kali apa? 2 kali yo. Ha? 2 kali tu. Ini adalah kali ketiga kami berkemping di tempat yang sama. Tapak yang sama juga Kak Wati booking.
tenang di alam hati ini. Okey, setting dah. Ni kayunya. Ha? Buka pamper. Kau panas sangat. Hangat. Nasib baik ada atas ni noh. Nasib baik ada benda ni. Teduh kok. Manduk semayang. Bukan. Sampai tunggang lah Syan. Tu sampai macam tu. Pagi nampak lah tu. Kat. Nampak lah. Potong. Tak lagi lah. Dia nampak yang ni. Alah. Ngoh sampai rasa berketiak teruk sangat ni. Langguh ni nak mandi. Nak mandi ni. Ya. Awak tak mau mandi? Oh, pergi minum susu lu. Pergi minum susu lu. Wow, lagi awal ni. Tak mau. Dapatlah. Nak mandi. Nanti malam-malam dia buat ni ada ikan sao. Ikan apa nak buat panggil ikan telur lah. Ikan apa? Dia tak tahu tu nampak dekat dalam Ada. Oh, nak ikan. Tengok ah. Oh. Kita minum susu lu, Dik. Kita goreng nugget. Oh, besar tau. nampak mama nak turun. Syah bantu susu. Ha, duduk dengan uti sat. Jom, nak mandi kan ikut ibu. Fish. Jom. Dia nak mandi dia. Dia nak ambil susu. Tu. Tapi tak kena ikan pun. Tak tahu ikan apa. Chat GPT. Lain tak ada. Nah, lain tak ada lah. Mungkin. Ini masuk. Nak mandi, Dek? Kau tak tahu mandi ni dah. Dek. Ha, ni lah sungai dia, guys. Cantik kan? Jernih. Ha, pakat mandi lah. Malas nak bangun dah. Sampai petang kali mandi. Habis mandi, kami pakat lapak, naik atas, goreng apa yang patut. Goreng nugget dengan wedges. Sampai tu cucuk-cucuk skruwer untuk BBQ malam ni. Alhamdulillah kali ni kami 5 beradik berjaya berkumpul bersama dekat campsite ni. Mak Ndak dengan menantu dan anak dia sekali. Jadi semuanya 7 tapak kami booking. Semuanya kami booking tapak kat sini. Jadi tak campur orang lah. Jadi seronok lah kami. Jadi family day. Baru jumpa telefon. Dah makan. Oh, makan dah. Tak? Okey tak? Ni membuat kaki apa dah? Oh, sini tengah bakar-bakar. Tutup sikit kaki tu. Oi, tangan. Dah. Tadi tangannya berminyak tak apa, tangan ni kering. Wah, apa tu bakar atas happy? Oh. Michelin-nya restoran. Michelinnya. Oh. Berapa ye? Oh. Dah kata dah pada muka. Pedih. Oi, pedih oi. Tu, berkerah lagi. Nak macam mana? Tak apalah, pelan-pelan. Ui, sakitnya. Mana daging. Daging tak ada lagi. Ayam. Hari kedua sarapan. Memang betul.
Abang Ikman dengan Aiman nampak sama. Dia ni apa hati tekak? Ya. Tak cuma dengan Aiman dia kurang. Oh, nak kau kecil. Baru siap. Telur 3 suku jadi telur. Habis. Dia telur yang aku suka. Yang kuning ni cayak. Ada cayak ke? Tak cayak ah. Dia Yang rumah mana? gerah. Rumah nanti. Rumah kat sini. Boleh lah. Jauh. Askari. Tu caranya. Tak yang ni. Duk kumpul. Nak kambing. Nakkan kambing tu tak baru dak bakar. Tak yang ni geng. Geng membawang. Bersedia. Wah, benda sisa. Masak Maggi. Ha, ini duduk belakang. Ini nak mandi sungai. Oh, mandi sungai sebab kalau sungai berhadapan. Pagi ni kami nak morning walk. Keliling kawasan campsite ni. Nak tengok kawasan lah katakan. Ajak semua orang perempuan saja yang lelaki malah nak jalan. Sebab kenyang. Kak, nak jalan nak? Datang pun ketik. Ambil kat yang bawah pakai. Ambil lalu. Daging tu dia yang mana? Tak apalah, kami suka makan sejuk. Ini kau. Awal lagi nak mandi adik weh. Sang bang duduk semua, sosek-sosek semana. Tak sebab sungai ni tak ni kot noh. Oh, kat sini boleh turun noh. Oh, belah ni kita tak mandi, belah batu yang okey. Kau jadi okey ah? Boleh? Belah ni okey. Tak ni kita main belah ni lah. Tu budak-budak nak mandi kalau orang tengok tak apa. Kan orang lalu kat dekat ni. Tu sana. Kan? Dia hitam. Kalau dia masuk dia hitam. Itu dia pinjam. Jalan kawan. Di sana lah saya. Dia campur mereka juga tahuan. Tahu dah allergic. Dia lah kot. Apa benda? Kita nak makan dia ni kaunya. Duduk dalam ni. Siapa Dia tu. Siapa ini? Siapa lagi? Baby besar. Dengan handsetnya. Baby besar saya. Baby besar. Hayun dah kau geledah. Nak kena tepuk. Nak tepuk la ilah. La ilah. Tengok tu. Tuan tak nak. Jalan. Ha. Mandi lah apa? Dia tunggu lama dah. Hijau. Doktor macam lucu. Color lah. Macam semua orang lucu lah. Hijau ah. Hijau itu berkuntun hak kami mai tu. Pagi cerah, sinar mentari, langit biru, angin menyapa hati. Tali kemah kami pasang bersama, tawa bergema, hilang segala resah. Seronok camping, hati bahagia.
risau pergi. Di bawah langit malam kita nyanyi, kita menari. Hati tenang, alam damai, semua happy. Kaki menapak tanah, udara segar, api unggun menyala. Cerita kita bergema, tak perlu risau lagi. Seronok champagne, hati bahagia, bersama keluarga jauh dari dunia. Api unggun, bintang menyinari, tenang di alam, hati ini berseri. Seronok champagne, hati bahagia, bersama keluarga jauh dari dunia. Duk tengah rakam ni tak bateri habis tak? Dah ada duduk elok. Lagi pas. Bye bye. Kembali nanti, kenangan tetap abadi. Gulai ikan salmon. Tu. Salmannya mak. Periuk kecil tak cukup, jadi kita masak 2 kali. Oh, kabuk ah. Les dia kabuk. Dalam dia bagi dalam. Dah boleh mandi. Sini ah, sini biar pergi gila ni. Atas ni semua apa? Sanglang lah kak, sanglang. Ha? Sanglang. Salah. Ada? Tak sikit. Boleh. Itu. Buat sayur lemak. Ha. Bukan nak stop sama. Ha, boleh lagi. Oh, sedap oh. Rasa tu dia tak korang dia tengah dia. Kau rambut tu buat kuah. Buat tak puas, yang nak balik dah ni. Apa? Good morning, hari ketiga kita kat sini. Bangun. Ambil dah. Nak bau nak satu ni. Ada satu lagi. Boleh lah. Oh, ini semalam hujan. Mas nak goreng bihun lah hang. Goreng bihun nak? Dok gi hantar tak? Kami tak bawa celibung. Itu. Ya. Dah ada bawang ni. Dah ambil dah. Ambil dah kot. Ya. Tak ada. Baru gosok gigi. Awal benda. Pantas.
Malah hujan. Dayak keroh sikit. Oh, tinggi Dayak. Ha? Awalnya makan apa? Kena breakfast awal. Ha. Mandi cepat. Nak balik dah. Ni, beluk mayat tu yang belakang tu ada bak udang. Bongklok. Hidup. Mana kat Wani ni? Indah dah. Masa bila di Apple, kau nak makan tak ada. Indah bah. Macamnya aku jauh. Ui, ni rempah. Kok ni? Tak ni. Masih dalam-dalam kan.
bila masak Maggi nak? Bila masak Maggi? Pen aku balik. Pen kita tak boleh basuh dah lah. Sama pen tu man. Orang asal Maggi. Ni buka dekat ni cukup. Betul kamu basuh ni. Oh kan, ni berminyak lah kamu ni. Taruk lah. Basuh tu mana? Senduk. Berminyak lah. Basuh lah. Weh, apa ayak? Ayak. Minyak. Basuh sama sekolah. Tak pen kamu. Ha? Ni je lagar. Apa yang dilaga? Tapi tak stabil lah. Tolak. Yang ni tak stabil? Tu okey lagi. Tengok api ni. Dia lagar dia naik tinggi. Apa hitam pen kamu. Dah. Nak kamu gosok. Nak buang toge tak? Tak boleh. Dalam ni, tak mau. Tak mama. Ah ni Maggi. Ya. Uyu. Kompor tadi mana? What? Jatuh. Minyak. Ha? Ya, hang kotak tinggi. Kotak hang nak tengok nak perangat tak? Oh ni saya hari kau buang dia tu. Nak buang, tak mau perangat saya. Ni mak ndak bagi ni, saya goreng lah. Nak goreng dulu. Jadi banyak sebab toge banyak. Tak guna piring. Tak bu garam. Bukan apa. Elok je tu kak. Elok je tak? Kotak hang. Nak campur lah ni. Basi tak? Ha? Mak Ndok gini, Ndok nak goreng bihun, cili bawang tak bawa. Alah, bihun apa cili bawang tak bawa. Tu Mak Ndok pergi bagi dengan Mi. Hak yang Kak Zaidah tu pun apa bagi tumpah. Tahu lah. Rezeki dia main ikut Mi. Hak Mak Ndok yang.
masak bila? Nak masak siap-siap. Ya nah. Boleh hang simpan sikit-sikit. Dia bagi matahari naik tu bagi kering. Bagi kering dulu. Lagi hang basah-basah ni, dengan hang tengok kata-kata punya besar. Belum dah nak melekat kan ni lagi dekat tepi tu lampu-lampu warna. Melekat. Tu melekat habis tu. Malam tak bocor elok ah. Rumah ni ah. Okey je, tak kena. Okey lah. Ambil bing hang sikit. Nak balik ke apa? Kau tak mau ni. Tak mau Nanti ni. kalau kau nak kau main ambil. Kami makan nasi goreng yang nasi tak habis kan. Oh, di Mak Ndok ah. Mak Ndok kan tak ada apa. Kau ajak dia duduk nak makan roti. Tapi buat ke mana? Beri besar. Tak ada tu je. Aduh, ular.
Say hi. Rekod rekod. Okey. Sampai di sini saja episod kita untuk kali ini. Sampai kita berjumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey. Sangkut apa yang apa dah? Sangkut. Akak. Wakak. Masuk dalam. Ada lok kecil. Dah. Makan. Nah, banyak. Di belakang. Oh ha. Kasih. Dah. Berhenti. Tak minum ah? Yang hijau-hijau tu tak lalu. Pagi cerah, sinar mentari, langit biru, angin menyapa hati. Tali kemah kami pasang bersama, tawa bergema, hilang segala resah. Seronok camping, hati bahagia, bersama keluarga jauh dari dunia. Api unggun, bintang menyinari, tenang di alam hati ini berseri. Yo, lihat keluarga berkumpul di sini, tinggalkan semua masalah, semua risau pergi. Di bawah langit malam kita nyanyi, kita menari, hati tenang, alam damai, semua happy. Kaki menapak tanah, udara segar, api unggun menyala, cerita kita bergema, tak perlu risau lagi. Seronok